Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Saya Dr. Muhammad Anwar bin Muhammad, pakar jantung dan perubatan di Ultra Medical Center Lustak. Terima kasih pada kita punya moderator pagi ni. Jadi topik yang diberikan kepada saya adalah kegagalan jantung. Jadi soalan yang dikemukakan tadi, adakah kita patut takut apabila didiagnoskan tentang kegagalan jantung dan apakah prospek daripada sebuah kes tersebut. Jadi bagi saya, kita perlu mengetahui lebih lanjut apakah yang dimaksudkan tentang kegagalan jantung. Kegagalan jantung bermaksud kegagalan secara efisien jantung untuk mengepak dengan cekak. Dan ini akan menyebabkan kalau gagalnya dia mengepam dengan cekak, dia akan menyebabkan simptom-simptom kegagalan jantung akan berlaku. Contoh, akan menyebabkan sesak nafas, kaki akan bengkak, dan ini akan menyebabkan kualiti kehidupan akan terjejas. Untuk itu, kita perlu diagnoskan awal supaya rawatan boleh diberikan awal dan dengan rawatan yang sempurna, kita akan menyebabkan simptom tidak akan menjadi lebih melarat ataupun komplikasi yang lebih teruk, dan ini akan menyebabkan kualiti kehidupan akan lebih bermutu. Kita boleh menjalani kehidupan yang lebih efisien untuk seterusnya dan membantu kehidupan. Itu saya punya pandangan daripada sini. Kita perlu diagnoskan awal dan dapatkan rawatan profesional lebih awal supaya komplikasi yang menjejaskan pada masa depan. Okey, bolehkah kegagalan jantung ni aku tambah simptom yang jelas tu ke? Ia tidak dapat merasai tanda gejala dengan teliti. Contoh, pesakit setengah dia ada penyakit asma dan juga ada juga komponen kegagalan jantung. Kadang-kadang dia tidak dapat membezakan adakah ini simptom daripada penyakit asma ataupun ini adalah keadaan jantungnya yang telah gagal. Itu bagi saya, sakit perlu mendapatkan rawatan dan juga pandangan profesional perubatan supaya doktor boleh dapat memastikan dia adalah penyakit kegagalan jantung ataupun di antara penyakit lain yang boleh menyebabkan simptom ataupun tanda gejala yang sama. Contoh, kegagalan buah pinggang. Dia akan mendapatkan simptom atau tanda gejala yang sama. Kaki bengkak, susah bernafas. Asma juga boleh menyebabkan susah bernafas. Jadi untuk sakit, saya memberikan nasihat, dapatkan bantuan dengan rujukan kepada profesional perubatan lebih awal supaya anda dapat didiagnoskan lebih awal dan lebih awal. Baik doktor, selalu orang terkonfuse serangan jantung dan kegagalan jantung. So, apa beza dua tu? Okey. Ini ada dua terma yang berbeza lah. Kegagalan jantung dan serangan jantung. Selalunya kegagalan jantung berlaku akibat daripada serangan jantung ataupun komplikasi daripada serangan jantung. Selalunya serangan jantung disebabkan oleh serangan jantung koronari ataupun dalam bahasa mudah, serangan jantung disebabkan oleh saluran jantung tersumbat. Apabila saluran jantung tersumbat, ini akan menyebabkan pengaliran darah ke ototnya tersekat dan dia menyebabkan otot menjadi lemak. Apabila otot jantung lemak, dia akan menyebabkan tahap mengepam yang tidak cekap ataupun tidak efisien, dan ini akan menyebabkan jantung jadi lemah dan
Pasien pesakit akan menjadi penat. Dan ini adalah komplikasi daripada serangan jantung. So, kegagalan jantung adalah disebabkan oleh komplikasi serangan jantung. Okey, sejauh manakah tekanan darah tinggi boleh menyumbang kepada kegagalan jantung? Sebab kan selalu orang cakap macam darah tinggi ni dia berkaitan juga dengan jantung. Okay. So, ada penyakit-penyakit yang comorbidity. Kita panggil penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan kegagalan jantung. Contoh darah tinggi, obesiti, kegemukan, kecil manis, diabetes. Dan juga tabiat merokok. Semua benda-benda ni dia boleh menyebabkan kepada kegagalan jantung. Disebabkan kalau mangsa sensitif dia dipanggil disebab oleh diastolic dysfunction ataupun kegagalan tekanan diastolik. Ini kalau dalam bahasa mudah, kalau tengok gambar aja yang saya tunjuk di sini, kalau jantung biasa ni dia ada 4 kebuk utama lah. Ya. So dinding pada kebuk di sebelah bawah ni dipanggil ventricle. So maksudnya kegagalan dinding jantung ventricle yang menjadi kaku apabila otot jantung telah mengecut. So ini dimaksudkan dengan diastolic dysfunction. Faktor-faktor penyebab diastolic dysfunction adalah disebabkan oleh darah tinggi, kencing manis, isap rokok ataupun vape dan juga kegemukan. So untuk pesakit saya, kita kena elakkan faktor-faktor penyebab kepada darah tinggi, faktor-faktor penyebab kepada obesiti, faktor-faktor penyebab kepada kencing manis. Sebab semua penyakit ini boleh mengakibatkan kegagalan jantung yang selalunya disebabkan oleh diastolic dysfunction ataupun dinding ventricle jantung ini menjadi kaku masa otot jantung mengecut. So, adakah merokok dan vape dia boleh meningkatkan risiko kegagalan jantung ni? Yes. Soalan tadi, adakah merokok dan isap vape menyebabkan risiko kepada kegagalan jantung? Ya, tadi saya telah jawab. Salah satu punca merokok dan mengisap vape, dia akan menyebabkan kegagalan diastoli ataupun diastolic dysfunction, di mana dinding ventricle jantung ini akan menjadi kaku semasa jantung otot mengecut. Okey? Ini satu punca. Selain daripada itu, apabila kita merokok dan juga menghisap vape, dia juga menyebabkan gambar rajah di sini ini adalah saluran jantung. Dia menyebabkan pembikinan saluran jantung menyebabkan plak wujud di saluran jantung. Ini dipanggil atherosclerosis. Ya. So ini akan menyebabkan saluran jantung keras atau stiff dan juga menyebabkan perjalanan jalan darah di jantung tersumbat. Lama-kelamaan apabila terdapatnya serangan jantung, dia akan mengakibatkan nutrien ataupun oksigen tidak sampai kepada otot jantung dan dia mengakibatkan jantung lemah disebabkan tidak boleh mengepam di otot yang berkaitan. Kesimpulannya, merokok dan vape akan meningkatkan risiko kepada kegagalan jantung. Okay. So, adakah disebabkan rokok dan vape ni boleh meningkatkan risiko kegagalan jantung tu, adakah golongan muda juga berisiko mengalami kegagalan jantung? Ya. So, adakah golongan muda berisiko untuk menghadapi kegagalan jantung? So, dia ada banyak punca menyebabkan kegagalan jantung. Contoh yang kita utarakan tadi disebabkan penyakit-penyakit ataupun comorbidity. Faktor yang menyebabkan faktor comorbidity ini contoh aktiviti pemakanan yang tidak sihat, aktiviti fizikal yang tidak sihat. Ini akan menyumbang kepada kegemukan ataupun obesiti, menyumbang kepada darah tinggi ataupun hypertension dan juga menyumbang kepada
kencing manis ataupun diabetes. Selain pada tu, ada juga faktor-faktor lain yang kita kena pasti yang menyebabkan kegagalan jantung. Contohnya pesakit yang mempunyai darah merah yang kurang, anemia. So ini juga boleh berlaku di kalangan pesakit yang muda kalau ada masalah disebabkan masalah darah ataupun anemia. Selain pada tu, masalah struktur ataupun bentuk jantung sendiri. Ini boleh berlaku pada usia yang muda. Contoh disebabkan otot yang tidak berfungsi dengan baik ataupun masalah injap di dalam jantung. Dia boleh berlaku pada usia yang muda. Oleh itu, saya punya nasihat, pesakit ataupun orang yang mempunyai gejala, datanglah mendapatkan rawatan dan juga bantuan daripada profesional perubatan lebih awal supaya kita boleh dapat mengenal pasti punca kegagalan jantung lebih awal. Sebab saya ada pesakit saya, paling muda umur 16 tahun kegagalan jantung dan kita dapati dia punya masalah injap sangat-sangat kronik dan memerlukan pemindahan jantung. Saya juga ada pesakit saya umur 38 tahun disebabkan oleh tisu ataupun otot jantungnya tak berfungsi dengan bagus. So ini juga pada usia yang muda. Jadi saya punya nasihat, perlu datang berjumpa dengan profesional perubatan pada waktu yang lebih awal supaya kita boleh dapat mulakan rawatan lebih awal untuk mengelakkan komplikasi kegagalan jantung yang lebih dahsyat. Soalan seterusnya, Doktor. Apakah tanda-tanda bahawa keadaan pesakit semakin teruk? Tanda-tanda yang menyebabkan keadaan pesakit lebih teruk, selalunya pesakit sendiri akan boleh merasai dia punya tanda gejala. Contohnya, dia punya ke tahap penat tu akan menjadi lebih terasa berbanding dengan waktu-waktu selalu. Contoh, kalau waktu-waktu biasa, pesakit akan membuat satu komplain ataupun memberitahu kalau dia naik tangga baru dia penat. Tapi dalam 2-3 hari ni, dia berjalan sedikit pun sudah penat. Okay? Dia tak boleh tidur rata. Maksudnya, tanda gejala tu menunjukkan kegagalan jantung amat teruk. Selain pada tu, pesakit juga akan mulai merasa dia punya perut ataupun abdomen tiba-tiba kembung dan baju cepat menjadi ketat. So ini maksudnya pengumpulan air di abdomen telah langkat banyak. Ini menyebabkan tanda-tanda jantung tu gagal dengan dahsyat. Selain pada tu, pesakit juga akan berasa penat yang dahsyat, tercungap-cungap walaupun melakukan aktiviti yang tidak lasak. So ini memberikan, orang biasa kata red flag ataupun bendera merah. Tanda simptom-simptom atau tanda gejala kegagalan jantung ni sudah sangat teruk. Okay. Ada Doktor. Ni soalan seterusnya daripada viewers kita. Dia tanya, Doktor, pemeriksaan kesihatan tahunan cukup tak untuk mengesan masalah jantung? Okey. Untuk pesakit yang telah didiagnoskan sebagai kegagalan jantung, kita perlu mendapatkan rawatan secara berkala. So mungkin untuk pesakit yang tidak mempunyai apa-apa gejala, rawatan tahunan ataupun rawatan saringan tahunan mungkin cukup. Tapi apabila kita telah didiagnoskan sebagai mempunyai penyakit kegagalan jantung, so keutamaan adalah bergantung pada profesional perubatan berdasarkan tahap kegagalan jantung pesakit tersebut. Untuk pesakit yang amat dahsyat, contoh baru sahaja dibenarkan keluar daripada ICU, selalunya profesional perubatan akan bertemu lebih kerap. Mungkin dalam tempoh seminggu, 2 minggu dan sebulan
2 bulan dan seterusnya berdasarkan kemajuan daripada perawatan tersebut, supaya pesakit boleh dapat mengetahui kemajuan dia daripada profesional perubatan, dan doktor juga dapat boleh memantau keadaan pesakit dengan lebih berkesan. Soalan seterusnya daripada Bius 35. Dia tanya, Assalamualaikum doktor, apakah ujian yang biasanya dilakukan untuk mendiagnosis kegagalan jantung ni? Sakit tak? Okey. Soalannya, apakah ujian untuk mengenal pasti kegagalan jantung? Dan belakang tu dia ada sikit lagi. Bila kita buat ujian ni, adakah sakit tak? Okey, saya terangkan dulu. So, doktor selalunya dia akan membuat pemeriksaan secara fizikal dulu. Pemeriksaan fizikal selalunya kita akan guna kita punya kemahiran lah, mengenal pasti tanda-tanda kegagalan jantung pada pesakit. Ini pemerhatian akan dibuatkan oleh doktor sendiri, tanda tersebut, dan juga doktor akan menggunakan alat stereoskop lah. Ini akan memberi clue kepada kita. Sebab ada pesakit tu mempunyai air berlebihan di paru-paru, ataupun dia ada masalah di segi injap. Kita boleh detect melalui stetoskop ni. So, ujian yang ini ringkas, cepat, tak sakit. Yang kedua, doktor juga akan membuatkan beberapa ujian seterusnya dengan saringan seperti ujian ECG ataupun graf jantung. Itu pun tak sakit. Graf jantung ini nak memastikan sama ada kadar nadi itu terlampau tinggi ataupun tidak seragam, ataupun dia menunjukkan saluran jantung tersumbat. Dia akan memberi clue kepada profesional perubatan. Seterusnya, doktor akan membuat ujian pengambilan darah. So, pengambilan darah ni selalunya kita akan syorkan untuk ujian BNP, Brain Natriuretic Peptide, di mana kalau kita datang ke klinik kegagalan jantung, dia akan memberi nilai-nilai tertentu. Contohnya hospital tertentu dia memberi julat yang tertentu. Macam julat di sini 450 ke atas, dia akan menunjukkan tahap kegagalan jantung yang teruk. Setengah pesakit yang dahsyat, dia akan datang dengan beribu-ribu lemon, 8,000 ke atas, 10,000. Ini menunjukkan keadaan kegagalan jantung yang dahsyat. Tapi kalau lawatan berkala dengan kemajuan yang dibuat dengan perubatan, dan kita akan tengok dia punya kemajuan daripada BNP itu akan menurun. So, ini ujian darah yang terpaksa diambil. Ini agak sikit sakit, tapi tidaklah membebankan kepada pesakit. Selain daripada itu, ujian lain yang kita syorkan adalah ujian ekokardiogram. Ujian ekokardiogram ni semacam, kalau bahasa mudah dipanggil ultrasound lah. Nak tengok dari segi injap dan juga struktur otot jantung. Dari segi otot jantung adalah adakah dia berfungsi dengan bagus, injapnya adakah ada masalah di segi injap. Kalau tengok gambar rajah di belakang ni lebih jelas lah. Sebab kalau ekokardiogram kita boleh memerhatikan dengan jelas dari segi injap, dari segi struktur dan juga otot-otot jantung, di mana kita boleh kenal pasti tahap kegagalan jantung ni berdasarkan ejection fraksi ataupun tahap peratus pengepaman darah keluar daripada jantung apabila otot jantung mengecut. Okey. So, kat sini kita boleh tengok dari segi ekokardiogram, ujian ultrasound jantung, injap, struktur jantung, kekuatan otot jantung, dan juga peratus kekuatan otot jantung, dan doktor dapat memberitahu dengan segera, dan ujian ini juga tidak sakit. Selain daripada itu, kita juga memerlukan bantuan dengan imbasan magnetik, contoh MRI. Imbasan MRI, dia boleh memberi gambaran lebih jelas tentang otot, sama ada dia sangat fibrous. Fibrous maksudnya dia macam tisu ataupun macam sponge yang tak boleh mengepam. So, ini akan memberi clue yang lebih bagus
apabila doktor membuat ujian MRI untuk jantung, ya. So ini antara ujian-ujian khas yang kita fokus untuk kegagalan jantung. So secara ringkasnya, dan pertama sekali ujian fizikal oleh profesional perubatan, ujian pengambilan darah, ujian ECG, ujian ultrasound jantung ataupun ekokardiogram, dan seterusnya ujian MRI untuk menentukan struktur ataupun otot jantung. Akhir sekali, kalau ada tanda-tanda ataupun clue yang menunjukkan ada penyumbatan di saluran jantung, doktor akan mengesyorkan untuk buat ujian angiogram dan memasukkan stent, apa dipanggil angioplasti kepada pesakit. So yang itu pun selalunya kita masukkan ubat tahan sakit dan kita akan hiriskan di pergelangan tangan, ya. Selalunya kita masukkan ubat tahan sakit, dan masa mula-mula kita masuk ubat tahan sakit ni saja yang sakit sikit dan tidaklah memerlukan kesakitan yang sangat dahsyat lah, ya. So itu antara ujian yang saya boleh sebut tentang pemeriksaan untuk kegagalan jantung. Balas, seterusnya daripada Liru Hospital juga. Dia tanya, jika saya selalu penat tetapi keputusan ujian darah normal, adakah saya masih perlu periksa jantung? Okay. Ujian darah yang dimaksudkan tadi, kita kena lebih spesifik lah, ya. So bagi saya, untuk tuan-puan yang bertanya, dia kata dia telah buat ujian darah, tapi doktor memberitahu ujian darah normal. So kita kena pastikan ujian darah apa yang telah diambil, dan ujian darah itu adakah spesifik untuk kegagalan jantung. Itu kena rujuk kepada profesional yang merawat kegagalan jantung. Untuk saya, kita selalunya berminat tentang ujian darah pro-BNP. BNP ni Brain Natriuretic Peptide. Dia adalah spesifik untuk kegagalan jantung. So selain pada itu, kita juga memerlukan ujian lanjutan. Contoh, kita memerlukan ujian ekokardiogram. Ya, sebab apa? Kadang-kadang ujian darah yang diambil tidak fokus pada kegagalan jantung, tapi ujian ekokardiogram lebih menunjukkan dengan tepat tentang struktur, injap dan juga kekuatan otot jantung. Ya, dan kita boleh mengenal pasti dengan lebih teliti. Okey. Doktor, sejauh manakah keberkesanan ubat-ubatan dalam mengawal kegagalan jantung ni? Okey. Soalannya tentang keberkesanan ubat-ubatan untuk kegagalan jantung. Jadi ini bergantung juga dengan kepada profesional perubatan dan juga pesakit, ya. So ini bergantung pada dua pihak. So kalau profesional perubatan sendiri saja yang berusaha, tapi pesakit tidak mahu menurut ataupun berdisiplin dengan saranan yang diberikan, so maka kemajuan untuk mengatasi kegagalan jantung ni agak hambar, ya. Jadi kedua-dua pihak perlu mengenal pasti penyakit, dan mengenal pasti dan juga mempercayai dia mengalami kegagalan jantung. Ini faktor yang paling utama. Selain daripada itu, ubat-ubatan yang kita bekalkan, dia berfungsi sebenarnya untuk mengeluarkan air berlebihan ataupun cecair berlebihan daripada badan, ya. So satu contoh ubat ni dia boleh mengeluarkan cecair daripada badan. Yang kedua, ada juga ubat-ubatan yang juga boleh menyebabkan kekuatan otot jantung meningkat, ya. Selain pada tu, ada juga ubat yang boleh membantu untuk mengelakkan daripada nadi tidak seragam berlaku di dalam kegagalan jantung pesakit, ya. So ubat-ubat ni secara saintifiknya memberi kesan ataupun sudah memberi kaedah dari segi kajian saintifik seluruh dunia membuktikan ada kemajuan kepada pesakit. Sebab itulah dia dipasarkan di seluruh dunia selepas kajian saintifik.
Seterusnya, apabila kegagalan jantung tidak boleh dirawat dengan secara pengubatan, ada juga device ataupun peranti yang kita syorkan kepada beberapa pesakit untuk yang mengalami kegagalan jantung. Baiklah Dr. Zul, seterusnya, apakah makanan yang baik untuk pesakit kegagalan jantung ni? Dan juga jenis senaman apakah yang sesuai lah untuk mereka ni? Okey. Soalan seterusnya tentang senaman untuk kegagalan jantung dan juga makanan yang sesuai untuk pesakit yang mengalami kegagalan jantung. Soalan ni agak umum, tapi kita perlu lebih teliti apabila kita tengok pesakit yang mengalami kegagalan jantung. Ini bergantung kepada tahap kegagalan jantung pesakit itu sendiri. So, saya punya nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berhubung dengan profesional perubatan. Kenal pasti dahulu tuan-puan punya peringkat kegagalan jantung. Setengah orang yang kegagalan yang amat serius, dia tidak dibenarkan untuk membuat segala aktiviti walaupun aktiviti yang agak minimum. Dia hanya tersadai di katil sahaja. Itu yang amat teruk lah. Ya. Ada juga yang peringkat sederhana. Peringkat sederhana mungkin doktor akan memberi sedikit penerangan tentang pengambilan cecair. Okay? Makanan-makanan yang mempunyai cecair, doktor akan memberi had dia punya minuman dia. Untuk golongan pertengahan, mungkin doktor akan memberi had dalam sehari pengambilan makanan yang mempunyai cair mungkin 1 liter sehari. Ya? So, makanan ataupun minuman yang mempunyai cecair, contoh buah-buahan, jeli, sirap, sup. Semua ni mempunyai cecair dan ini kena berwaspada untuk pesakit yang mempunyai kegagalan jantung. Disebabkan ini akan menyebabkan pengumpulan cecair dengan cepat di dalam badan dan menyebabkan kualiti kehidupan akan terganggu. Sebab tu profesional perubatan dan pesakit perlu mengenal pasti dia di tahap mana. Adakah dia di tahap sederhana? Selalunya di tahap sederhana, doktor akan memberi sedikit nasihat boleh menjalankan aktiviti yang minimum yang tidak lasak. Contoh, mungkin dia boleh berjalan sehari dalam radius 6 meter tapi tidak boleh buat aktiviti lasak mendaki bukit ataupun jogging sebab ini akan menyebabkan jantung tu amat stres nanti. Dan pada tu untuk kegagalan yang minimum, kegagalan jantung yang minimum, contoh yang tidak sangat penat, mungkin doktor akan menghadkan pengambilan cecair lebih tinggi, mungkin 1.5 liter sehari. Ya? Dan aktiviti yang tidak lasak mungkin dibenarkan. So ini semua bergantung kepada tahap kegagalan jantung dan juga pemantauan oleh profesional perubatan. So, saya punya nasihat secara kesimpulan, sentiasalah berhubung dengan profesional perubatan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat kenal pasti di manakah tuan-tuan dan puan-puan di dalam kategori mana dan profesional perubatan akan memberi nasihat berdasarkan kemampuan dan juga keadaan semasa. Soalan seterusnya, adakah penyakit ini boleh berulang walaupun sudah dirawat? Okey, soalannya, adakah penyakit ini boleh berulang walaupun sudah dirawat? Ya, penyakit ini boleh datang kembali kalau kita tak berdisiplin. Contoh, kita tak ambil ubat-ubatan yang disyorkan dan pengambilan cecair yang doktor telah hadkan. So, kalau kita tak ikut dia punya pantang larang, dia akan jadi balik. Ya. Contoh, malam-malam hari raya ataupun 2-3 hari selepas raya sebab kita dah jolly, enjoy, minum banyak. Kita dah habis bulan puasa, bulan Ramadan, kita enjoy, kita tak ikut disiplin yang disyorkan, dia boleh menyebabkan keadaan yang amat mendesak dan menyebabkan kita punya komplikasi yang amat dahsyat. Boleh mungkin masuk ke ICU, mungkin memerlukan intubation atau intubation. Soalan terakhir, Doktor. Apakah tanda amaran yang tidak boleh diabaikan oleh masyarakat?
So, soalan seterusnya, apakah tanda amaran yang tidak boleh diabaikan oleh masyarakat? So, bagi saya, kita kena setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kita punya sel, kita punya fizikal badan makin berkurangan dari segi kualiti dan juga dia punya kapasitinya. So, kita akan, bahasa mudah, kita akan sentiasa ke arah menua. So, bila kita ke arah menua, penuaan, maka kita perlu mengambil tanda amaran. Sentiasa berjumpa dengan profesional perubatan dan membuat kita punya rawatan ataupun check up supaya kita dapat kenal pasti lebih awal. Adakah kita tergolong di dalam kalangan kegagalan jantung. Dan tujuannya adalah kita nak mengelakkan komplikasi sebab kegagalan jantung boleh menyebabkan kematian mengejut. So, ini dia punya tagline dia. Kegagalan jantung boleh menyebabkan kematian mengejut. Makna pelbagai soalan telah dijawab oleh doktor. Sesi kita pun telah berada di penghujungnya. Sebelum akhiri sesi ini, doktor ada sepatah dua patah atau nasihat untuk masyarakat di luar sana mengenai jantung? Okey, nasihat saya sentiasa hidup aktif dan sebelum kita melakukan aktiviti yang aktif dan lasak, jumpalah profesional perubatan supaya kita dapat kenal pasti sama ada kita sihat tak untuk menjalani aktiviti fizikal tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa lagi.